I pregnant. Okey, dari kisah drama lelaki itu, ramai yang bertanya soalan, bagaimana dengan hukum nasab, perwalian nikah dan bagaimana dengan hukum faraid? Adakah anak daripada watik syubhah boleh mewarisi daripada bapanya dan bapanya boleh menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut? Sayang, macam mana dengan anak kita nanti? I nak anak ni. Persetubuhan dalam Islam ada 3, persetubuhan yang halal, persetubuhan syubhah dan persetubuhan yang haram. Anak yang lahir daripada persetubuhan 3 ni juga adalah berbeza-beza. Anak yang lahir daripada pernikahan yang sah adalah anak sah taraf. Anak yang lahir daripada watik syubhah juga adalah anak yang sah taraf, boleh dinasabkan kepada bapa biologinya. Dan anak yang lahir daripada zina, anak yang tidak sah taraf. Apa tu watik syubhah? Watik syubhah adalah persetubuhan yang dilakukan dengan cara tidak sengaja ke atas orang yang tidak halal baginya. Okey. So, contoh yang pertama ialah seperti kalaulah Syah tu dia tak jadi gugurkan anak dia, so dia lahirkan anaknya, itulah contoh pertama anak daripada hasil watik syubhah. Contoh watik syubhah kedua, seorang lelaki balik tengah malam ke rumahnya dan dia mendapati seorang wanita berada di atas dalam bilik tidurnya. Jadi anggap tu isterinya lah. Jadi dia bersetubuh dengan wanita tersebut. Rupa-rupanya wanita tersebut bukan isterinya. Jika ada anak yang lahir daripada persetubuhan pada malam itu, persetubuhan syubhah, maka anak tersebut adalah anak yang boleh dinasabkan kepada lelaki tersebut juga. Sebab anak tu lahir daripada watik syubhah, persetubuhan yang tidak sengaja. Okey. Contoh ketiga, ini kisah real, kisah benar. Seorang suami isteri berkahwin, kemudian dia bergaduh-gaduh, dia bercerai. Bila dia bercerai, dia duduk insaf dan dia nak rujuk balik isteri dia. Dia rujuk isteri dia. Tapi salah dia tak pergi daftar kepada pejabat agama. Okey. Sampai 10 tahun barulah mereka nak pergi membuat pengesahan rujuk di mahkamah syariah. Bila hakim dengar perkataan rujuk tersebut oleh suami, hakim kata ini bukan rujuk, ya, ataupun dia tak lafaz pun rujuk, dia hanya bersetubuh dengan isterinya dan dia berniat dengan persetubuhan tersebut dia nak rujuk isteri dia. Di mazhab Syafi'i di Malaysia ni, persetubuhan bukanlah satu elemen yang membolehkan rujuk. Rujuk mesti dalam bentuk perkataan. Jadi hakim cakap tak sah rujuk tu. Jadi dia dah ada 5 anak. Selepas dia rujuk isteri dia tu, baru dia tahu rujuk dia tu tidak sah. Jadi 5 anak tersebut adalah anak watik syubhah, anak daripada persetubuhan yang dilakukan dengan cara yang salah. Dalam kes ini rujuk tu tak sah. Jadi anak tersebut adalah anak watik syubhah.